Tak ada hujan, tak ada ribut, anak kulit putih. Tahun 2010 di London, sepasang suami isteri Nigeria, Angela dengan Ben Enik Boro, lahirkan anak yang luar biasa berbeza. Dua-dua orang Afrika, sudah ada dua orang anak, dua-dua kulit coklat sama. Hidup smooth macam Nutella. Sampai anak ketiga, boom, white chocolate. Terkejut sudah si bapa, speechless terus How do dia. you feel about little Machi? I feel Baby tu putih melepak, mata biru, rambut kerinting perang. Cerita ni terus meletup satu dunia. Orang luar pun terus mengata, macam mana ibu bapa coklat boleh dapat anak white coklat? Tapi doktor jelaskan, dari sudut genetik, perkara pelik macam ni dah biasa berlaku. Angela dan Ben sebenarnya ada genetik mat saleh yang diwarisi daripada nenek moyang mereka jauh beratus generasi dulu, mungkin hasil kahwin campur. Genetik tu tak muncul pada mereka, tapi genetik tu masih tersimpan dalam darah mereka. Bila anak ketiga lahir, genetik mat saleh tu kebetulan bertemu, sebab tu bayi tu jadi putih, macam dapat shiny Pokemon. Dan bila mereka buat ujian DNA, keputusannya jelas, Ben memang bapa kandung. Dan benda ni juga berlaku dekat keluarga di China. Dua-dua muka standard Asia, rambut hitam, mata coklat. Tapi bila anak dia lahir, boom, rambut perang, mata biru macam anak Rusia. Selepas buat ujian DNA, rupanya moyang bapa dia dulu adalah orang Rusia. Genetik moyang dia tu dah diam lama, tapi hari kejadian dia muncul balik. Moyang dia buat comeback, take over muka cucu.